Ya. Insurans ni sebab apa dia haram? Kerana satu, duit yang terkumpul tu dia laburkan oleh syarikat insurans ke dalam syarikat-syarikat yang tidak halal. Kalau tengok dalam kajian, Ya. syarikat yang besar membeli saham arak adalah syarikat insurans. Oh, Boleh, dia public, dia punya dokumen. Saya tak boleh sebut nama syarikatnya lah. Ya. Tapi syarikat-syarikat arak yang besar di Malaysia ni, syarikat insurans lah pelabur terbesar, Share top dia. 10 major shareholder. Maka duit Allah kita Akbar. sebagai peserta insurans, pencarum insurans adalah menyumbang kepada itu juga. Okey. Termasuklah kita bayar tu, Ya. kita sebenarnya beli protection yang tak pasti, maka adanya gharar di situ. Ketidakpastian yang menjadikan akad tu batal. Sebagai ulama kata ada judi dekat situ. Sebab tu kita wajib tukar kepada takaful. Walaupun ada ejen-ejen yang sebut dia pilih fund yang patuh syariah, Tak ada. polisi insurans pun Tak tetap ada. haram Ustaz. Itu dakwaan-dakwaan yang tidak dapat dibuktikan dengan standard. Sebabnya dia cara duit masuk kena betul, cara duit labur kena betul. Kalau cara duit masuk salah, cara labur betul pun dia akan dah terganggu dengan cara masuk. Ya. Orang dapat duit dengan curi, dia pergi banner masjid, ada banyak faedah tak? Tak ada. Sumber dah haram Ustaz. Kecuali dia niat sebagai pembersihan, duit dia okey lah. Tapi kalau itu masjid pembersihan, tapi kalau dia labur jadi hak milik dia, maka itu bukan pembersihan. Gitulah.